Saya memesasarkan sesuatu yang luar biasa untuk tahun-tahun yang mendatang. Terutama macam mana untuk saya menggerakkan brand saya Kashfi Zulkifli dan macam mana saya nak membawa perasaan dan jiwa masyarakat tu dengan hasil rekaan saya dengan lebih baik. Terima kasih sekali lagi kerana menerangi malam kami dengan kehadiran anda semua dan selamat datang ke Business Sinar Harian Awards BISA 2026. Saya antara yang menerima anugerah. Ini saya tujukan khas untuk perjalanan saya 14 tahun dan kepada semua tim saya yang bekerja keras untuk 14 tahun. Dan saya rasa dengan penganugerahan ini sebenarnya secara tidak langsung memberi saya pintu baru untuk saya mengorak langkah dengan lebih besar dan saya rasa persediaan untuk jangka-jangka tahun yang mendatang tu terlebih luar biasa. Terima kasih Sinar. Tahniah Kashfi Zulkifli, saya doakan anda terus maju jaya, terbanglah setinggi yang mungkin. All his hard work is paying off. So insyaAllah Kashfi semoga banyak lagi award dapat. InsyaAllah akan datang ni dan semoga Kashfi terus maju jaya nanti. Saya secara peribadi mengucapkan tahniah sebesar-besarnya kepada saudara Kashfi. Saya bangga sebagai rakan satu profession dalam bidang industri fashion. Saya nak mengucapkan tahniah pada Kashfi Zulkifli kerana memenangi award BISA ni and of course daripada MBDA we are proud of you. Kashfi Zulkifli menenun kreativiti dalam rekaan eksklusif dan dramatik serta beridentiti. Setiap karyanya membawa emosi melalui prinsip designing happiness.